Ada 7 sunnah harian baginda Nabi SAW tak tinggal dalam hidup baginda. Jom sama-sama kita usaha dan contohi. Yang pertama, Rasul tak tinggal semayang solat berjemaah di masjid. Daripada awal hinggalah akhir hidup baginda, walaupun sudah tenat berimamkan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi masih semayang berjemaah. Khususnya orang lelaki termasuk saya, usahalah untuk kekal solat berjemaah sampai mati. Nombor 2, Nabi tak tinggal solat sunat tahajud, bangun malam-malam sepertiga malam mengadu pada Allah, bercinta dengan Allah. Inilah kekuatan orang beriman. Nombor 3, Nabi tak tinggal istighfar setiap hari. Nabi orang yang jamin syurga oleh Allah, tapi istighfarnya tak tinggal. Kita tak ada orang pun jamin syurga, termasuk saya, tapi kadang-kadang terlupa istighfar. Yang keempat, Nabi tak tinggal sentiasa berwuduk walaupun bukan untuk semayang. Ini bukan mudah juga nak buat, tapi kita usahalah. Yang kelima, Nabi tak tinggal bacaan ataupun tilawatul Quran setiap hari. Walaupun wahyu memang direct kepada Nabi, Nabi masih tak tinggal bacaan-bacaan Quran. Yang keenam, Nabi tak tinggal solat sunat duha dan juga solat sunat witir 1, 3, 5, 7 yang boleh diamalkan selepas isyak sebelum tidur, ataupun bangun daripada isyak, ataupun bangun sepertiga malam menutup ibadah harian kita. Dan yang terakhir, Nabi SAW tak tinggal amalan sedekah setiap hari, sikit atau banyak ikut kemampuan yang ada. Subhanallah, sahabat-sahabat para perindu Nabi SAW termasuk saya, jumlah kita berusaha untuk kita laksanakan 7 perkara ni. Walaupun mungkin tak sempurna, tapi paling kurang yang menjadi asbab satu hari nanti ada sebab kita jumpa Nabi. Nabi cam kita amin dan menjadi asbab kita dapat syafaat Nabi, boleh jumpa Nabi dekat syurga nanti. Amin insya-Allah. Selamat beramal. Sallu ala Nabi. Pesan tanda sayang kerana Allah.